Ada 4 waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah dalam bulan Ramadan. 4 waktu ni simpan. Balik bagi tahu kepada anak-anak, bagi tahu kepada cucu, bagi tahu kepada menantu, bagi tahu kepada adik-beradik, bagi tahu kepada kawan-kawan. Waktu yang pertama yang mustajab berdoa dalam bulan Ramadan adalah ketika mana masuk waktu sahur. Kenapa mustajab waktu sahur? Kerana ketika itu manusia sedang tidur, manusia sedang mamai, manusia sedang tidak ingin beribadah. Hanya sedikit saja yang beribadah. Waktu itulah paling mustajab berdoa kepada Allah. Waktu yang kedua yang mustajab berdoa kepada Allah adalah ketika mana dekat dengan waktu berbuka. Kalaulah waktu berbuka 7.30, 7:29 lagi berkat, lagi mustajab. Kenapa waktu tu mustajab berdoa kepada Allah? Kerana waktu tu ghalibnya, kebiasaannya manusia sedang buat apa? Kalau berbuka di kedai makan, sibuk nak pilih menu makanan, sibuk nak pilih meja. Kalau berbuka di rumah, sibuk nak hidang makanan. Itu belum cerita lagi ibu yang sedang memasak. So macam mana nak berdoa, Ustaz? Tidak perlu angkat tangan, melalui hati mintalah apa yang kita nak minta kepada Allah. Kerana saya tahu dalam kalangan kita ada ibu yang sedang duduk di rumah, yang sedang memasak kepada anak-anaknya, kepada suaminya untuk berbuka. Waktu yang ketiga yang mustajab berdoa kepada Allah adalah sepanjang bulan Ramadan. Bayangkan, dalam 365 hari ada satu momen, ada satu hari yang sangat mustajab berdoa kepada Allah, ketika mana waktu asar pada hari Jumaat. Sangat mustajab. Tapi dalam bulan Ramadan tak perlu masuk hari Jumaat selepas asar nak berdoa kepada Allah. Kerana satu bulan Ramadan itu sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Waktu yang keempat sudah tentu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sangatlah susah untuk kita cari. Tapi kalaulah kita ada satu azam, ada satu niat, wahai Allah, izinkan kami pada tahun ini bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada satu azam yang tinggi, ada satu mujahadah yang tinggi, ada satu perasaan yang tinggi nak masuk dalam Lailatul Qadar, Allah akan ilhamkan, Allah akan jentik hati kita. Barangkali pada malam tu Lailatul Qadar, tiba-tiba Allah memberikan perasaan semangat berbuat-buat nak beribadah. Tiba-tiba pada malam tu iman kita jadi meningkat, lebih tinggi daripada imam yang menjadikan iman. Tinggi sangat iman kita pada malam tu, tiba-tiba jangan lepaskan. Kalau tiba-tiba ada rasa nak beribadah pada malam tu, jangan kita lepaskan peluang. Barangkali malam itulah malam Lailatul Qadar, dan dengan cara itulah Allah jentik hati kita. 4 waktu yang mustajab. Dan ada satu lagi tambahan, bonus. Yang kelima yang mustajab yang berdoa kepada Allah adalah setiap waktu asar sampai ke waktu maghrib. Sangat mustajab. Every single day sangat mustajab. Kenapa waktu itu mustajab? Orang dekat mana pada waktu itu? Bazar Ramadan. Orang dekat mana pada waktu itu? Atas katil tidur kerana penat bekerja. Orang di mana pada waktu itu sedang menyiapkan tugasan-tugasan kerja. Waktu itulah mustajab berdoa kepada Allah. Tapi jangan tinggal solat asar. Berdoa, asal lupa, Ustaz. Tak boleh macam tu.